SMK Kampung Laut terletak dalam Mukim Kampung Laut, Jajahan Tumpat Negeri Kelantan, ditubuhkan pada tahun 1965 dengan nama Sekolah Menengah Rendah Kampung Laut. Pada tahun 1966, sekolah bertukar nama kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Laut atau kini lebih dikenali sebagai Semekal. Jarak sekolah ini adalah 12 km ke Kota Baru dan 8 km ke PPD Tumpat, manakala jumlah pelajarnya pada tahun 2025 adalah seramai 1,066 orang dan guru seramai 106 orang. Dan pada hari ini, SMK Kampung Laut amat berbesar hati kerana menyambut ketibaan pengetua baru yang sekian lama dinanti-nantikan. Memperkenalkan Tuan Pengetua kita, Encik Marzuki bin Abdullah. Assalamualaikum. Saya Marzuki bin Abdullah, Pengetua SMK Kampung Laut yang baru. Sebelum ini, saya merupakan pengetua di SMK Long Yunus, Bacok, Kelantan. Salam perkenalan buat semua. Encik Marzuki bin Abdullah lahir pada tanggal 10 Januari 1969. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Padang Pohon Tanjung, Wakaf Baru. Beliau memulakan tugasnya selaku seorang guru di SMK Setia Wangsa Kuala Lipis Pahang seawal tahun 1995 dan seterusnya ke SMK Benta juga di Kuala Lipis Pahang pada tahun 1997. Beliau akhirnya kembali ke negeri Kelantan dan berkhidmat di SMK Berangan pada tahun 2003, seterusnya SMK Cabang 4 pada tahun 2008, seterusnya ke SMK Kampung Laut pada tahun 2012, seterusnya pada tahun 2016 beliau berkhidmat di SMK Mahmud Mahidin sebelum kembali semula ke SMK Cabang 4 tahun 2021 dan SMK Long Yunus Bacok pada tahun 2025 dan kini pada 18 hari bulan 11 2025 beliau kembali sekali lagi ke SMK Kampung Laut. Alhamdulillah, beliau kini dikurniakan 4 orang cahaya mata, seorang lelaki dan 3 perempuan. Harapan beliau terhadap sekolah ini ialah ingin melihat kejayaan SMK Kampung Laut dalam semua aspek termasuk kemenjadian murid. Selamat bertugas di SMK Kampung Laut, Encik Marzuki bin Abdullah.